Lexus adalah salah satu DNA daripada keluarga Toyota. Dua-dua jenama ini mempunyai jenama yang sangat kukuh di pasaran global. Dan pastinya, siapakah peminat Lexus di pasaran Malaysia? Tentunya kita dah tahu dah untuk model Lexus ni dah lama dah dalam pasaran Malaysia. Kita ada LS, kita ada IS version dan kita ada NX yang lama, NX yang baru dan kita ada RX yang lama dan RX yang baru. Daripada version yang lama tahun 2005 sampailah kini tahun 2026 guys. So hari ni kita belajar satu-satu spek, model terkini, bajet yang tertentu. Yang paling best sekali, of course, kena dengan cita rasa anda pada masa kini guys. You're tuning into MRC TV. Your dream car starts here. Pening, MRC ada. Kereta rekon paling padu. Jangan ragu-ragu. Enjin mantap, body tip top. Cek semua clear, bukan janji kosong. Lawan senang lulus. IS 300 akan datang dengan dua pilihan dalam pasaran. Kita ada version L dan kita ada F-Sport version. Dan pelbagai aksesori untuk setiap model. Tetapi kalau saya as a lelaki akan go for the F-Sport. Just because of the two things. First thing first, of course, the front grille is not the chrome part. This is the black part and nampak looks like the X-Men. Teringat aku pada kisah Toyota Mark X yang lama. Design dia nampak more elegant tapi lebih kurang design agresif dia. Yang kedua pada Aeroship for the DRL and Projector Lamp design. Memang nampak kereta ni ke arah jerung lah senang cerita. Muncung ke depan nampak more to sporty, agresif pada macam modern punya looks pasaran global. Dia tak tumpukan kepada pasaran Asia saja. So, kalau untuk NX 350 adalah pilihan untuk wanita bagi Amirul. Because of one thing, design dia as a crossover SUV. Tapi bukan versi yang compact. Tetapi versi yang luas sedikit, tinggi sedikit. Dan kalau kita tengok dekat front grille dia, nampak ini adalah design yang model yang baru, yang nampak ke modern. Kalau luxury version, chrome part. Kalau F-Sport, the black grille series. And kita ada black kanat dekat bahagian front bumper with the two-tone colour for the front bumper, nampak ada combine colour agresif dan DRL dia nampak lebih kepada one of the SUV yang paling cantik. Lexus punya DRL. Yang paling best sekali untuk kereta ni dia ada yang version yang ada TRD body kit, ada yang Morningstar body kit. Tetapi kalau untuk RX 350 ni adalah untuk maskulin, lelaki, as a family man, as a orang kata apa, orang yang berkarier, orang yang ada driver, orang yang nak satu kereta yang comfort but luxuries. Ni dia guys. RX 350 a 2.4 turbo S-Sport. Tengok the front grille dia. Kalau warna putih, nampak lebih kepada maskulin. Kalau warna hitam, nampak lebih kepada gentleman. Agresif sedikit. So, front grille dia. And then kita ada dekat sini, kita panggil apa dah? Dia punya front hood dekat bahagian depan ni sebenarnya agak tak lawa. Tapi kalau kita upgrade pada warna hitam, mungkin nampak lebih agresif. Ada TRD body kit, lagi nampak special. And DRL dia nampak lebih dominan untuk model SUV. Nampak? Design hampir sama dalam kompetitor. Tetapi standard kalau untuk Lexus generasi baru, the shape for the Aero DRL dia. Nah, so the front bumper pun nampak kemas. Dan kalau korang tanya dengan Amirul, antara this part NX dengan RX, how dia punya different? Biggest ke? Dia punya spacious, dia punya tinggi, dia punya kelengkapan dia. Kita tengok video ni sampai habis. IS 300 sedans memang one of the kereta yang ground clearance is very nice. Kereta ni ketinggian dia memang paras bahu aku. Dan aku tak ukur berapa tinggi dia sebenarnya. Tapi nak beritahu kereta ni dengan wide body-nya, dengan ground clearance yang agak rendahnya, dengan tayar 19 inci, BBS rimnya, dengan caliper S-Sportnya, dengan ada controller, damper untuk suspension. That means kereta ni memang very nice gila kalau kita driving for the aggressive style. Okay, tengok ni. Bila Amirul nak masuk kereta ni, contoh kalau Mercedes-Benz, BMW, dia slightly rendah sikit punya bumbung. IS dia tinggi sikit, so saya tak perlu tunduk. Saya just turun saja. Alright. Bila saya duduk pada posisi yang saya rendahkan sikit saya punya kedudukan seat pada tinggi saya 170 cm, I've been good, okay. Banyak ruang yang agak selesa lagi. Tapi bila saya naikkan seat saya pada ketinggian yang saya boleh nampak saya punya front hoods, so agak tinggal sejengkal saja untuk bahagian saya kepala bumbung. So mana kalau orang yang bawah 180 cm lagi, saya rasa should be okay. Dan seterusnya bila saya tengok kereta ni dengan sport design steering, dengan bucket seat semi leather or the full leather, tapi saya suka personal opinion saya go for the black colour lah because of the right leather tu nampak more to bright colour. Saya tak suka sangat, saya suka semi leather or Alcantara fabric. Alright. Steering sport, so kedudukan saya ni pada lebih orang kata
yang sesuai untuk berlomba. Bukan berlomba, cruising. Maknanya 230 km/h tu sepanjang 3 jam. Ni kedudukan yang paling best. Ini adalah IS300. Most of the people looking for this driver punya aggressive sport kedudukan. Kita tengok daripada model NX350. Siapa yang patut beli kereta tu? Ini adalah ruang kabin mewah untuk model NX350. Kalau korang pilih kepada model luxury version, dia more to the black colour. Either ataupun the black colour ataupun the beige interior. Tapi kalau untuk model F-Sport, memang akan datang dengan warna pilihan yang paling sensi, hitam dan merah, combination leather yang cukup menarik dan menawan untuk hati seorang wanita. Of course lah, kereta ni adalah wanita lah yang patut beli sebabnya crossover SUV yang bigger, luas dalaman je, ketinggiannya selesa, okey, duduknya pun tak sakit perut, tak senak abang-abang yang perut boncit. Untuk wanita yang berbadan besar sedikit, tiada masalah duduk kereta ni. Yang paling best sekali, kereta ni pada range harga RM260,000 sebenarnya boleh lawan dengan mana-mana kompetitor EV, kompetitor model-model SUV yang mahal, Continental. Tapi korang ada pilihan untuk Lexus yang premium, NX350. Tapi saya suka pada a few thing yang dia dah upgrade. First thing first, Napa leather with a heated seat. It's a very nice benda yang Lexus dah update. And the second thing, with the full panoramic view with the sunroof. Memang akak-akak suka. Memang dia suka belanja, sit back, selfie. Alamak. Dan paling ketiga adalah steering sport design untuk model Lexus yang baharu. Dan dia come up with the digital screen yang agak compact. Dengan head-up display dekat bahagian depan. Sebenarnya NX pun dah cukup. Yang keempat, dia adalah satu-satunya crossover SUV yang datang dengan front screen infotainment player yang agak besar. So this guy, the new series for the Lexus, push start button and the placement for the safety feature semua dia ada pada info dekat bahagian tengah ni. Ada wireless saja, ada dua cup holder and the gear is a very kecil gila guys. Because this is a version for the 2.4 turbo F-Sport. And all the technical untuk kereta NX350 ada pada partition dekat bahagian armrest tengah dan saya duduk selesa dekat sini guys. Dengan saya suka dekat part bahagian door handle which is like korang tak ada buka tutup. Just tolak saja so pintu akan terbuka guys. Bonus kalau kereta ni ada datang dengan Mark Levinson sound system. Tetapi ini adalah untuk NX350. Untuk RX350 siapa yang patut beli guys? Stay tune. NX350 tiada tandingan dengan pure Napa leather, dengan ada heated seat and a cooling seat, dengan ada Mark Levinson sound system, dengan dia punya kedudukan seat ni, armrest dekat sini dengan Napa leather yang agak soft. This is the patut korang nikmati untuk sebuah crossover SUV yang slightly bigger sikit compare daripada previous one. And aku nak cerita kat korang features yang menarik NX350. Siapa yang patut beli NX350 sebenarnya? Korang lah. Korang yang memang jenis yang nak cari sebuah SUV yang very futuristic. NX350 tidaklah macam EV yang memang ada all the system funky apps dalam satu program. Tetapi kalau untuk Lexus NX350 ni, safety features is number one. And the second thing, of course, this car they have a Apple CarPlay Android Auto connected. Cuma yang ketiga yang boleh beritahu adalah all the part buttons, even though dia punya digital aircon, dia put inside the infotainment player. Nampak? Tak perlu lah korang nak rubber dekat bawah button, tak perlu nak rubber dekat sini. Aku suka lah dekat sini. Semua ni everything control dekat one stop center kat sini guys. And push start button pun dekat situ. We have a head-up display, we have the digital screen, and ada wireless saja, ada cup holder. And the moment yang paling ambil suka adalah S-Sport punya emblem jahitan, dia benchmark dekat seat tu. And ada panoramic sunroof. Tetapi untuk NX350 ni adalah saya highly recommend untuk orang yang baru kahwin, orang yang cari SUV ada anak 2 orang, letak SUV seat dekat belakang, ataupun orang yang memang ada small family tapi nak nampak slightly bigger, nak lebih lain daripada kereta awam Harrier, boleh beli NX350. Tapi RX350 siapa yang patut beli? Check it out. RX350 adalah model pilihan untuk seorang bos yang suka duduk travel di bahagian belakang dan paling best sekali suka long distance journey, mana ada appointment yang internegeri ataupun kita nak satu keselesaan yang maksimum. Model Lexus ada SUV yang kita panggil Coupe Series RX350. Untuk model ni sebenarnya dia tidak bigger semacam LX570. There was a SUV yang terlalu besar, tapi RX adalah version yang paling sport SUV coupe. Dan untuk keselesaan Amir duduk di bahagian belakang ni adalah untuk orang yang memang suka travel. Which is like dia suka duduk pada bahagian belakang. Ada anak yang berbadan besar ataupun korang memang badan oversize. Korang boleh travel dekat bahagian belakang just because of one thing. They have one of the extra features, backrest seat.
Ada yang elektronik, ada yang manual untuk backrest punya seat. Maknanya korang boleh baring, korang boleh tegak. So untuk model ni juga korang ada ruang selesa. Saya boleh silang kaki dekat bahagian sini lagi. Paling best sekali adalah dekat bahagian panoramic roof. Memang kita boleh dapat the whole picture of the Lexus dengan dia punya cockpit dia yang sangat cantik, dengan spacious yang kita ada pada RX series. Paling best sekali, korang boleh enjoy dengan family korang untuk version RX 350 guys. So inilah sedikit sebanyak untuk RX 350. Tak kira lah luaran dia cantik, dalaman dia mewah selesa, tetapi peminat ada cita rasa tersendiri. Korang patut komen dekat bawah. Komen cerita tentang macam mana Amirul review untuk keluarga Lexus kali ni. Ada tak peminat Lexus dalam video kali ni, dan ada tak orang yang nak condemn Lexus yang kali ni Amirul review. Okay, stay tune guys. Terima kasih kerana menonton video Amirul kali ini. Adalah model pilihan Lexus yang korang boleh buat perbandingan, boleh buat sebagai rujukan, ataupun boleh membuat sebagai korang punya inspirasi untuk anak muda ataupun pasangan yang dah tua cari kereta yang premium dan selesa guys. So inilah barisan Lexus pada pasaran Malaysia. Kalau korang berminat macam mana nak beli kereta dengan MRC secara online, secara mudah, lari website kita di www.mrctv.com.my. Kita boleh buat secara telus, secara online, dan kita boleh buat pembelian secara pre-order daripada Japan dengan serendah 0% charging. Dan paling penting sekali guys, macam mana nak kontak MRC? Ada WhatsApp number di bawah untuk pertanyaan umum. Komen dekat bawah, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share video YouTube kita kali ni. Jumpa lagi guys di next review seterusnya. #jangan pening-pening. Bye.